Orang kata jernih beribu-ribu meter tinggi bermula dengan satu dakian. Ini cerita kami sebelum ke Kinabalu, mendaki Gunung Ledang, gunung tertinggi di Johor. Stay tuned. Welcome back to Al Rumi Channel. Hari ni saya excited gila sebab hari ni 9 hari bulan 5 2026 kita berada di Sagil Gunung Ledang Johor, di Taman Negara Johor Gunung Ledang. Legenda sebab saya nak mendaki Gunung Ledang. Dah betul ni. Ni tinggal 17 hari nak naik Kinabalu. Ini memang saya settingkan untuk fine tune lah. Kinabalu Ledang ni antara yang moderate to hard, tapi sebab hari ni maybe tambah extra hard sebab ada hujan non-stop semalam. Kita doa-doa lah hari ni cantik. Okay, saya dengan Eri, dengan Kak Hezrina naik bersama-sama dengan Hero. Hero ni agensi untuk pendakian sangat best, sangat proper. Tinggal kat sini semalam, nanti kita cerita kejap lagi sambil-sambil naik. Hari ni macam biasa saya akan gunakan Amazfit T-Rex Ultra 2 yang sangat accurate. Kita nak test to the limit hari ni. Dan saya pakai La Sportiva Raptor Ultra 2. Tak pakai yang 3, okay? Jom, kita dah isi borang semua dengan Taman Negara. Yang buang masa, kita terus pergi. Tetapi macam biasa, kena bagi kredit kat tempat ni. Bagi siapa yang masih belum subscribe YouTube channel saya, bak kata sahabat saya dari Sagil, Johor, don't wait long. Subscribe. A few moments later. Ke Gunung Ledang ada dua, satu dari Asahan di Melaka dan yang terbaik adalah dari Johor. Walaupun orang kata susah sikit dekat Sagil, Taman Negara ni sangat proper. Anda kena dapatkan permit. Saya melalui Hero dan sekarang sesi kena isi borang, declare segala baju, spentot, kasut, plastik anda kena declare. Balik nanti nak declare balik. Tips last pesanan sebelum naik. Sebelum naik Ledang ni, layan je. Ikut pace masing-masing. Penat, rehat sekejap. Ni macam main mini tahan punya susah. Ini Kinabalu. Ini Kinabalu. Okay, brother. Dia akan kesukai segitiga. Ada sikit kolang ajar tadi. Dalam perjalanan tersebut, kita akan lintasi dua persimpangan. 40 minit pertama, persimpangan Bukit 12. 15 minit kemudian, persimpangan. Sesi penerangan oleh guide Firdaus sangat clear. Ada 47 orang pendaki hari ini dan kita mulakan dengan bacaan doa selamat. Pukul 8:11 minit pagi. Pelan-pelan kita bismillahirrahmanirrahim. Kita layan Tips dia apa dia? Layan je, jangan kejar apa-apa sangat. Try target sampai dekat checkpoint Batu Hampar tu pukul 11 dia kata tadi. Sebelum KFC pukul 11 kita target. Pelan-pelan kita layan. Alright, yang mula-mula ni dia warm up banyak mendatar kan? Mendatar. Naik sikit lah tangga. Warm up. Kaki lepas checkpoint 3. 1, baru dia naik slowly lah. Okay. Gradually lah. Tapi semalam saya tidur nyenyak gila kak. Awal dah nyenyak. Suasana dia best kat Chalet ni. Lama tak dapat tidur nyenyak macam ni. Dah lama. Sebab tak ada handphone kot. Okay, ini pintu gerbang trail Gunung Ledang. So, jom, let's go. Ada lagi grup belakang. Kita layan. Alright, let's go. Are you okay, Ang? 19 minit 500 meter dan naik 200 lebih elevation. Intro dia pacak gila baby. Non-stop pacak all the way. Starting layan je lah. Semput. Ramin ya. Ramin. Lebih kurang beza 10 meter. Dia tahan intro dia. Bayanglah baru panjat sikit aja dah memacak dekat 300 meter dah.
Dan semalaman hujan, jadi memang agak mencabar sikit lah trekking kita hari ni. Hampir tepat lah. First 44 minit dia. Dia tak susah tapi dia mencanak je. Relax sekejap. Are you okay? Ha? Dia pasal dia mencanak, lepas tu bag berat dengan air lagi kan. Dia hard sikit. Few minutes later. Jam 26 minit. 496 meter. 1.93 km. CP3. Sebab company ni lah elok abang. Ikut bayar. Rehat jap. Kan dah deal dengan Marah gila. dia dapat dengan abang lagi. Company tu lagi. Snacking jap. Awal lagi ni. Halfway lah. CP3. Oh ni nak kilometer 3 2 jam 24 minit 665 meter tinggian. Tadi nak masuk kilometer 3 saya nak cramp dekat hamstring. So abang ranger nama dia Fidaus, dia bagi saya pil color kuning, spray dengan Himalayan stick. Okey lah, stretching sikit. Kita tengok lah, kalau masih cramp lagi kita evaluate balik. Saya agak kecewa dan sedikit terkejut sebab seawal tak sampai 3 kilo saya dah cramp di bahagian hamstring. Agak rugi masa sebab saya stop lama sangat tadi nak betulkan diri. Dia punya cut off time pukul apa? 10.30, terlebih 8 minit. Yalah, pasal cramp tadi. Tadi dekat depan tu ada guard yang akan tengok pada kita punya Kita sendiri lah. Okey. Dia apa beza sini dengan sini dia? mana sini ke sini. Balik. Sini kan. Jalan untuk campsite. Tu masuk dia cut off time dia. Saya kena sampai di simpang ni sebelum pukul 11. Saya terlambat 8 minit saja. Jadi saya terlepas nak masuk ke KFC dan Batu Hampar dan terpaksa ikut jalan bypass yang dikatakan pendek sedikit, tetapi sebenarnya dia punya canak dia lebih kurang sama je hazab dia ikut jalan mana pun. Okey, McDonald's kan. saya dah tutup. Lambat. Sini Berlatar belakangkan muzik santai, sebenarnya tak santai babe. Saya sengaja nak tunjuk anda body cam tanpa hazabnya nak panjat yang last stretch ni. dah masuk ketinggian 805 meter. 3 jam 15 minit hiking. 4.10 meter. Lagi 400 meter nak naik. Meter parah gila lah. Okey meh. Kalau lalu Batu Hampar tu lagi koyak kot. Sebab ada cramp. Kalau tak cramp okey lagi boleh panjat. Kan? Pacak ni yang paling teruk lah. Satu kan? Paling teruk ni pacak. Yang buat lambat kan. Lebih kita tak pergi sana. Break sekejap. Ni camp apa? Ribbon hijau. Ribbon hijau. Ni dah macam bonsai sikit lah. Bonsai. 1000 meter. 4 jam. Sini dah rasa sejuk sikit lah. Ni bahaya pasal saya dah nak cramp. Bayangkan kalau nak Batu Hampar tadi, kaki nak cramp. Nanti kita buat brainstorming. Kenapa kaki boleh cramp? Kan? So 9-0. Ada tali.
Okay, dekat 30 minit lah pergi puncak. Lebih kurang lah, layan lah. Let's go. Ini kira checkpoint terakhir lah. Di sini biasanya orang berhenti top up air dan berhenti solat. Ada toilet untuk wanita, sangat selesa. Sebelum 100 meter je, 100 meter yang terakhir. Tapi yang paling azab sebenarnya. Many hours later. Sebenarnya yang last stretch ni nampak aja 100 meter elevation, tetapi yang paling hard sekali sebab ada banyak gila tangga yang hampir 90 degree. Kena panjat dekat sini, terus terang saya dah give up teruk. Tapi mujuk ada kawan-kawan yang support dan bagi semangat. Jam 47 minit. 1, 2, 3, 4. Sini. Ya, 1, 2, 3, 4. Ya, total elevation gain 1300 meter, memang bong teruk. Total distance 11 hampir 12 km dan saya keluar nanti dah pukul 7 malam. Di sini blok kali ini secara kesimpulan tough gila lah. Saya rasa ledang bukan untuk beginner, memang sangat tough lah. Okay, anda kena ada training betul-betul. Okay, apa-apa pun. Terima kasih Harry. Belum turun lagi ni. Kita layan lagi. Penasib nak turun. Naik dah, turun tu mandatory. So, stop di sini. Terima kasih anda sudah tonton sampai habis. Kalau anda suka video tekan tombol like. Dengan komen yang paling penting apa dia? Subscribe. Sebarkan ke belakang. Stay healthy, keep on end. When the mountain is calling. Ada saya gunung ledang ni bukan untuk beginner lah. Susah gila lah. So, tengah main hujan ni kita orang ni. Layan lah, masih dekat kilometer. Tak ingat kilometer berapa. Tapi ada lebih kurang 3 kilo lagi nak sampai bawah.